Pernah tak dalam hidup kita rasa Tuhan ni tak adil? Kita selalu tertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Dulu aku pernah rasa macam tu. Aku diuji berkali-kali sampai hati aku penat. Aku fikir mungkin Tuhan tak sayangkan aku. Aku salahkan takdir. Aku rasa hidup ni tak adil. Kenapa aku ya Tuhan? Tapi aku lupa, ujian itu bukan tanda Tuhan benci, tapi tanda Tuhan sayang. Cuma aku je yang tak nampak. Cuma aku je yang buta disebabkan ego dan kecewa. Aku tak sedar, setiap kali aku jatuh, aku lebih banyak merungut daripada bersujud. Setiap kali aku sakit, aku lebih banyak menyalahkan takdir daripada mencari kekuatan dalam doa. Dan akhirnya aku hilang dalam dunia aku sendiri. Aku jauh dari manusia, jauh dari Tuhan. Aku rasa tak layak untuk sesiapa pun. Tapi Tuhan maha lembut. Dia biarkan aku mencarinya dalam kejatuhan aku. Dia sabar menunggu aku kembali. Dia rindu pada aku, hambanya yang sombong ini. Sehingga satu saat aku bersujud, aku menangis, aku serahkan semuanya rasa ini padanya. Dan dari situ aku sedar bahawa setiap gembira, sedih, luka dan kecewa yang aku lalui selama ini, semua itu bukan untuk menyakitkan aku, tapi untuk mendekatkan aku dengan dia. Sekarang aku tak lagi tertanya-tanya kenapa aku. Sebaliknya aku bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan, kau masih ingat aku. Kalau kau rasa penat, kalau kau rasa hilang, jangan lari, jangan berpaling. Cari dia, cerita dekat dia, sebab dia yang ciptakan luka itu. Dia juga yang akan menyembuhkan luka itu. Kongsikan dengan aku, pernah tak kau rasa jauh dari Tuhan? Apa yang buat kau kembali kepada dia? Komen di bawah. Kita sama-sama belajar untuk lebih dekat dengan dia. Terima kasih mendengar. Sampai jumpa di episod seterusnya. Jaga diri. Ingat, Tuhan selalu ada.